Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang dihormati, div-div kehormat para guru, rakan-rakan peserta serta hadirin yang saya muliakan. Jika akar tidak kukuh, pohon akan tumbang. Jika tiang tidak teguh, rumah akan rebah. Begitu jugalah sebuah negara tanpa nilai yang menjadi pegangan. Kemerdekaan hanya tinggal sejarah, perpaduan hanya tinggal impian. Hari ini, saya berdiri bukan sekadar untuk berpidato, tetapi untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia menghayati 3 prinsip yang menjadi nadi kekuatan negara. Tajuk pidato saya ialah 3 prinsip rukun negara, nadi perpaduan jiwa Malaysia. Hadirin yang saya hormati, rukun negara lahir daripada keinsafan sebuah bangsa. Ia bukan sekadar rangkaian kata-kata yang dihafal setiap minggu, tetapi lahir daripada sejarah yang mengajar bahawa keamanan tidak datang dengan sendiri dan perpaduan tidak akan kekal tanpa usaha. Prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan ialah cahaya yang menerangi hati manusia. Daripadanya lahir sifat amanah, jujur, ikhlas dan bertanggungjawab. Lihatlah sekeliling kita, mengapa masih ada rasuah? Mengapa masih ada penipuan? Mengapa masih ada yang sanggup mengkhianati amanah? Jawapannya mudah. Apabila manusia kehilangan rasa takut kepada Tuhan, mereka juga kehilangan rasa malu kepada manusia. Namun, apabila kepercayaan kepada Tuhan benar-benar dihayati, seorang guru akan mendidik dengan ikhlas, seorang doktor akan merawat dengan amanah, seorang pemimpin akan memimpin dengan adil, dan seorang pelajar akan belajar dengan penuh integriti. Kepercayaan kepada Tuhan bukan hanya membina individu, tetapi membina tamadun. Hadirin sekalian, prinsip kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan bukan slogan, kesetiaan ialah tindakan. Kesetiaan terserlah apabila kita menjaga perpaduan. Walaupun berbeza bangsa dan agama, kesetiaan terpancar apabila kita mempertahankan keamanan negara daripada ancaman fitnah, hasutan dan kebencian. Kesetiaan terbukti apabila kita sanggup berkorban demi kepentingan tanah air. Institusi raja berperlembagaan adalah lambang perpaduan dan kesinambungan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita wajib menghormatinya, sebagaimana kita menghormati tanah air yang telah memberikan keamanan, pendidikan dan peluang untuk kita membina masa depan. Pepatah Melayu mengingatkan kita, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, baik negeri sendiri. Maka, cintailah negara ini bukan hanya ketika senang, tetapi ketika ia diuji. Hadirin yang saya muliakan, prinsip ketiga, keluhuran perlembagaan.
perpaduan ialah tiang seri negara. Di dalamnya termaktub hak dan tanggungjawab rakyat, kedudukan Raja-Raja Melayu, agama persekutuan, bahasa kebangsaan serta kebebasan yang dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia. Menghormati perlembagaan bermaksud menghormati asas pembinaan negara. Tiada siapa yang boleh meletakkan dirinya mengatasi undang-undang. Tiada siapa yang boleh meruntuhkan perpaduan dengan mempersendakan asas negara. Apabila perlembagaan dihormati, keadilan dapat ditegakkan. Apabila keadilan ditegakkan, rakyat akan hidup dengan aman, dan apabila keamanan terpelihara, negara akan terus makmur. Hadirin yang dikasihi sekalian, cabaran generasi hari ini bukan lagi penjajahan bersenjata. Cabaran kita ialah penjajahan minda, penyebaran berita palsu, budaya kebencian dan lunturnya nilai kemanusiaan. Persoalannya, adakah kita mahu menjadi generasi yang hanya menghafal rukun negara atau generasi yang menghidupkan rukun negara? Marilah kita memilih untuk menjadi generasi yang menghayatinya. Kepercayaan kepada Tuhan membentuk jiwa, kesetiaan kepada raja dan negara menyatukan bangsa, keluhuran perlembagaan menjamin keadilan. Inilah 3 prinsip yang menjadi benteng Malaysia. Inilah 3 prinsip yang menjadi warisan kita. Inilah 3 prinsip yang akan menentukan masa depan negara. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya meninggalkan satu pesanan. Jika mahu melihat Malaysia terus aman, suburkan perpaduan. Jika mahu melihat Malaysia terus dihormati, kukuhkan integriti. Dan jika mahu melihat Malaysia terus gemilang, hayatilah rukun negara bukan sekadar di bibir, tetapi di hati dan dalam setiap tindakan. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Teguh rukun negara, kukuh perpaduan. Bersatu kita melakar kejayaan demi Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.